ni yang lawan British. Maka dihapuskan. Bila dihapuskan, lahirkan satu kelompok birokrasi ganti pembesar ni, birokrasi ini British. Orang Melayu tapi jiwa dia British. Orang sebut sebagai Anglophile. Tak boleh hidup tanpa British. Yang tu yang menyebabkan bila British mahu beri mereka senok. Mereka kata kita berjuang, kita mahu British kembali dan kembalikan kita kepada era belum Perang Dunia Kedua. Mereka ni berjuang nak kembali sebelum zaman Jepun balik. Baik dengan British, tak ada masalah, tak ada isu. Itu yang diperjuangkan oleh Datuk On pada masa itu. Salah mereka kenapa? Kerana mereka telah dikuasai, dididik. Datuk On ni, dia ni sampai tak boleh cakap Melayu pun. Cakap Melayu. Tapi balik ke sini baru dia boleh cakap Melayu. Macam tu sekali. Dan saya nak ceritalah, tak ada kait dengan siapa-siapa. Ada berkait sebenarnya. Daya masyarakat dahulu, elit-elit ni budaya yang rosak. Menyebabkan PAS ini muncul. Bukan kat Anglophile itu saja. Daya dahulu beret. Pakai beret. Disco, joget ni. Macam tu. Mesyuarat dengan ustaz-ustaz ni. Hidabir, budi, loteri. Macam tu lah. Sehinggalah ulama ni pun tak tahan. Dan akhirnya keluar. Daya macam tu, British. Itu pentingnya ulama pada masa ni. Pelacuran biasa. Ada andu pun ada. Macam-macam jenis. Yang ulama ini duk berjuang ni benda macam ni lah. 1900 dah jadi macam ni dah. Mereka berjuang untuk baiki masyarakat, untuk bendung elemen macam ni. Tapi akibat daripada perjuangan mereka ni, British sangat marah pada kelompok ni. Sekat. Boleh masuk dah akhbar-akhbar cerita tentang perjuangan orang Islam lawan penjajah di luar. Ada undang-undang yang menyekat. Pergi masjid pun tak beri tauliah. Kalau beri tauliah pun ada special branch penuh masjid. Akak tak betul sikit, sebut politik, boleh dipecat, boleh dibuang. Itu berlaku. Tubuh parti lagi tak boleh. Jadi golongan agama ni, kalau kaji peringkat awal ni, dia macam tak ada. Kali sejarah ni, saya kata balik luar negara ni, dia pulang dia nak kaji, kelompok mana yang muncul? Kelompok rapat dengan British.